Tajam ada. Tang apa? Tabatu. Kadang baru sahabat. Ni slow. Slow ni aje. Oh, sama aja. Barang target naik dah. Kekor baru. Ekor baru. Hop. Balik. Lau cak. Okey sahabat, inilah hasil yang dapat tadi. Buka kayu. Buka taksi, alhamdulillah. Ikan air ada, ikan layu ada, kembung, ikan selor kuning sahabat. Ikan selor, ikan krisi. Ni ikan gelama, ikan kekek. Ni ikan selor pucak. Anak orang tasik pun ada sahabat. Layu hang, bapak layu. Oh. Okey sahabat, lepas ni aku nak pergi akak buka buka ketang dengan buka pagi pula. Okey, jom kita pergi. Alhamdulillah rezeki hari ni. Lihat dekat-dekat dengan setong. Okey sahabat, kita terik dah buka ni. Buka ketang. Ada dah tu ketang. Ada ikan lidah, ada ikan caru, ada pari. Alhamdulillah. Ikan dia tu, ikan baji tau. Mau. Ikan baji pun ada. Lama pun ada. Oh ni sahabat. Tu. Ikan lidah. Tang. Daun baru. Allah. Tang apakah ini? Tang ni rohok sahabat. Capai ratu dah tang. Salah ber tau. Ketang monster. Ayuh buang kakak ni. Tang dia gitu mak? Batu. Tidak batu. Bongok atas tu belakang. Oh, tang. Aku tengok segung dah ketang ni. Tengok segung sahabat. Mata laba sahabat. Tajam ada. Tang apa? Tabatu. Ni yang boleh tengok. Dengan langak atas kepala pun tengok. Dah tebok. Dapat nak tebok macam laba dah. Macam Spiderman. Bahaya. Dia tak. Oh, kaki gerak sama. Kaki banyak. Obat macam laba-laba. Oish, satu pula. Tak. Tu. Laba. Tak laba ya. Tak laba. Tu benda. Tak apa. Atas oi. Buat upang barat Liling. Upang ikan barat. Daun baru. Ikan daun baru ada tu. Daun baru. Tengok ikan dia ada. Pari. Ini pula ketak ni. Aish. Pak ayok. Iya, wai benar. Dia kan baju. Cuk belum ni tau. Baik teh, aku buka. Jangan jauh kek. Main jauh-jauh. Kabaji. Ni ikan dia, ikan baji. Ikan baji pula sobat. Oh. Tadi buka kembung kita dak balas sahabat. Pasal ikan kurang ini. Air derah maaf. Oh, pergi kat laut tu air derah sikit jadi ikan pun kurang, jadi kita dak balas lah.
Kemarin balas kat kemarin. Tak lagi. Ketang ragi tak situ lu. Oh, raginya ketang. Oh, Oh, hebek. Ayang tu. Allah hebek. Osok dah. Lama kat langgung. Dak pakai dah. Agak malang. Langgung malang sangat. Cek hebek. Anak cek hebek. Wah, pakai. Makan ketang. Dia ketang makan ulok je. Pis abak. Gas belah ikan nipis. Ha ni. Oh. Tu dia sahabat barang target. Barang target naik dah. Ekor baru. Ekor baru. Hak besar. Kecil dia dah 2-3 ekor. Dia menunjukkan muka berfoto. Alhamdulillah. Ketang ni bah. Tak bunga. Amolah. Tu dia. Barang target sahabat. Alhamdulillah. Ayah kat nak cabut ni. Baik. Res. Barang target. Allah. Liling pula. Berat ah. Enggak, dia kena. Tukar naik pula sahabat. Tukar dengan ikan sebelah pula. Alhamdulillah. Itu sebelumnya bakor dah Bakar. Tak bakar? Oh, marah. Ini mesti di. Buat nipis dah. Bakar. Saya tengok. Tu dia. Ikan sebelah. Hidup lagi sahabat. Ikan nipis lagi kau. Oh, ada so. Oh, hebek. Hebek ke dia? Talang. Talang. Ikan talang sahabat. Apa ni? Ni besar. Ambil jual ikan dulu besar-besar. Daun baru. Ambil marang. Ni sahabat. Ikan daun baru. Tak lama-lama. Baru semua. Ikan daun baru sahabat. Dia tukar tak? Okey, kau cacak. Wow, mas enggak lah. Dua tak? Duka. Oh, ni panggang tahu cicah hiasan marah. Panggang tahu cicah hiasan marah sahabat. Daun baru pula. Anak daun baru. Kalau ini. Ni apa dah? Okey. Tengok ada lagi. Oh, naik lagi sahabat. Daun baru lagi. Pari tak ada yang ini. Target pari. Pari dengan ketang. Kemarin banyak pari. Banyak kan ada ini. Ini tak ada sekor pun. Ini ada sekor. Tukar je ada. Kalau kira tahu pagi. Buat tukar dulu. Oh, boh. Kaya tengok tu. Sengak. Okey, lurus. Oh, tu. Pari? Tu ada. Ada? Cik Tang. Cik Tang. Cik Tang. Kenapa Cik Tang? Ketang. Oh, ketang dia. Nampak dah ni? Cik Tang. Tengok ketang pula. Tu dia. Ketang target sahabat ada dia. Alhamdulillah. Beli dah 2 ekor. Sama saiz. Ekor. Oh, nak sepik tu. Eish. Nak sepik dah. Alhamdulillah. Tu naik bulak sahabat. Ketang kata biru. Naik bulak dah ketang kata biru. Ini tukar. Alhamdulillah. Allah tu ada kok. Makhluk asing ada juga. Ekor gitu. Dah.
Tuker ke tak? Oh banyak tuker. Alhamdulillah. Tuker lagi. Okey sahabat, selesai dah. Baru sudah selesai. Akak buka ketang. Okey, lepas ni kita nak balik. Lepas tu nak pergi jual ikan di Pulau Kambing. Komplek. Dekat komplek Pulau Kambing. Pelabuhan Pulau Kambing. Okey sahabat, ni lah hasil yang dapat tadi. Boleh dekat-dekat sebaku lah tengok. Ada pari, ada ikan gelama, ada ikan belah, ada ketang, daun baru. Ni pari ni. Macam-macam peseng. Banyak. Tuker pun ada. Kas belah ada. Ketang boleh ekor tak lu? Lepas ekor macam ni tau. Alhamdulillah. Boleh dapat ekor ketang. Ni pari. Ni pari pasir. Ekor dia macam ular kata tebu sahabat. Ekor dia. Oh. Okey lah sahabat. Lepas ni aku nak nendarang dengan Along. Nak nendarang buka ni pula. Nak tahan. Buka ni nak tahan pula depan tu. Ada ke darat sikit. Okey lah sahabat. Apa-apa kita jumpa darat lagi. Okey sahabat, kita pilih-pilih ikan dulu. Nak pergi jual ikan kat komplek Pulau Kambing kan, komplek Pulau Kambing. Pilih-pilih ikan dulu sahabat. Ikan sisi tak mah? Si belur dah. Belur lu. Belur lu ni ah. Apa ke sahabat? Kembung dak banyak ni kembung. Air boleh sepaku. Alhamdulillah. Loh ni banyak. Kita pilih-pilih ikan dulu sekejap. Lepas kita jual ikan lagi sahabat. Mana layu ni? Oh layu. Lapok layu. 3 ekor layu. Lapok layu sahabat. Oh. Sahabat kita pilih pari dulu. Pari itu ke sama tau. Berapa? Ini dulu.
Padang larau Padang larau. Mak timbang. Oh mak. Timbang selo kilo lah yang tu. Kilo. Oh tu, pakai supit tu lagi, ha. Ada orang nak. Kembung. Kembung sikit je. Ha. Kom. Bang mana ni, sini? Tak ngojong tu. Banyak ni tak? Ha? Ada tak? Ada kau. Oleh banyak ah. Kau ucap. Lau cak. Buat ada kau. Mati mo ni eh. Bukan. Mati mo eh. Belah ni tak? Mati. Oh, lihat. Oh, campur dulu. Weh lu, dah apa? Hah? Mana lebih? Jauh. Hah? Lebih ya? 9 lah. Low ni slow. Slow ni aja. Oh, sama harga, sama harga. Ha. Berapa kilo? 5 kilo. 6 kilo 7. Motor ni banyak motor ni. Betul. Gembung lah. Ha? Udang 40. Gembung rasa. Berasa 3 kilo. Makan 2 kilo, hari ni 3 kilo. Naik kilo ke? Tu, kisi. Jadi bigat campur tu pun. Dia campur. Dah. 2 kilo setengah. Paruh hang ni. Ha? Berapa kita boleh? Kena atur ni. Berapa ni? Ha. Ya, ambil kaki dah tahu sikit ah. Masuk lagi ya. Ada. Kisi biasa. Sepuluh setengah. Ada. Okey, sahabat, letih dah. Balik dulu. Selesai belakang dah jual ikan tadi. Jom balik. Okey, sahabat. Alhamdulillah selamat sampai ke jeti. Masuk ngudu. Selamat sampai ke jeti, sahabat. Alhamdulillah. Okey, ni makan lauk kita hari ni, sahabat.
bermacam-macam jenis ikan. Boleh makan laut hari ni. Alhamdulillah. Macam-macam biasa ikan tau. Depan tu pun ada lagi sahabat. Depan pun ada lagi. Sotong ada, pari ada. Ni ikan makan laut. Alhamdulillah. Bagi 2 orang dengan mamak. Kita mandi dulu sahabat. Nak terjun takut. Air dalam. Mandi dulu. Okey sahabat. Alhamdulillah ni mamak pergi makan laut. 2 cepel sahabat. Sotong ada, ikan deloh ada, lama ada, caru ada. Oh banyak ikan laut sahabat. Minggu baru habis rasanya. Ketang ada. Ni kembung. Telur kuning. Oh banyak-banyak. Air ada juga. Ikan layu pun ada juga. Ni haji-haji. Alhamdulillah. Rezeki hari ni. Jual Kang. Oh jual Kang. Masih banyak ni makan laut Okey sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Selesai dah misi hari ni. Aku apa ni? Ikut mamak. Ikut mamak di Mekat. Alhamdulillah ada juga hasil walaupun tak banyak mana. Rezeki tu tetap ada sahabat. Alhamdulillah. Okey sahabat, kepada yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Kepada yang sentiasa support aku selama ini, terima kasih banyak-banyak. Sehingga kita berjumpa lagi di lain episod. Okey sahabat, aku nak balik dah ni. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Penuh terus sahabat. Setong. Benar makan laut setong. Allahu Akbar.